Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak pasang meter ni, meter digital ni pada ni lah, pada head wave 125X. Okay, ini kita dah clearkan dia punya sini. Kita masuk, kita akan pasang benda ni kat sini. Tapi untuk cover tepi dia tu kita akan guna akrilik lah. Kita guna akrilik, kita ukur dulu akrilik tu. Okay, kita ukur dulu pakai kertas akrilik tu. Ngam-ngam ni kat sini. Lepas tu kita tekak lah dekat akrilik ni. Kita akan potong akrilik ni, baru kita akan masukkan bentuk meter ni dekat sini. Kita bagi center lah. Sebelum ni saya pakai cover macam ni je. Sebelum ni saya tutup pakai ni je. Tepi-tepi dia tu yang lopong tu saya tutup pakai cover ni. Ni yang meter yang lama. Jadi dah halang-halang buka. Jadi saya buatkan cover yang baru terus bagi kemas.